Ayah, ayah pergi mana? Dah 2 hari, ayah tak balik rumah. Mana ayah Yen? 1 tahun kemudian, dah 1 tahun ayah tak balik rumah. Kenapa ayah tinggalkan Yen? Ayah dah tak sayang Yen ke? 3 tahun kemudian, hari ni hari jadi Yen, tapi ayah masih belum balik. Tolonglah balik ayah, Yen rindu ayah. Yen, awak gagal ujian matematik. Cikgu nak jumpa ibu bapa awak. Yen tak ada ibu bapa. Betul tu, ayah Yen dah lama pergi. Yen, ayah awak pergi mana? Yen pun tak tahu. Ayah tiba-tiba hilang. Yen, ayah dah balik. Hah? Ayah, betul ke ni ayah? Kenapa ayah tinggalkan Yen? Sebenarnya, ayah kerja sebagai polis dan ada orang jahat kejar ayah. Kalau ayah dekat dengan Yen, mereka mungkin akan cederakan Yen. Sebab itu, ayah terpaksa pergi jauh. Sebab ayah nak lindungi Yen. Sekarang orang jahat itu dah ditangkap. Semua dah selamat. Jadi, ayah dah boleh balik dengan Yen. Maksudnya selama ni, ayah pergi sebab nak lindungi Yen. Yen, tolonglah maafkan ayah. Komen kalau korang rasa Yen patut maafkan ayah.